Nah, yang dahsyat lah ke atas diri kau. Ha? Puki kau punya mak kelentit, mak kau punya panjang. Tak tahu berapa panjang, aku tak tahulah. Kelentit mak kau panjang. Ha? Si gila. Kau faham? Aku tahu. Keling itu bodoh. Yang mengaturkan segala-galanya adalah keling. Adalah katik dan kau. Si pendek. Lebih-lebih lagi nasi burit ni memang dah nampak lah. Daripada sini kita nampak dia tak ada tujuan. Kematian dia tak ada tujuan nak ke mana. Okey. Jadi nasi burit, aku nak beritahu kau lah. Orang kalau belajar ilmu ketuhanan, dia amat-amat menjaga diri dia. Kerana dia tahu Allah Ta'ala jadikan sifat bagi diri dia ni bersih. Okey, dia tidak akan duduk dalam berzina. Kau kata bini kau sampai ke hari ini kau tidak pernah menunjukkan bahawasanya engkau ini telah bernikah. Tiada bukti. Buktinya tu pada lidah engkau yang suka menjilat puki. Okey. Jadi kau koyak. Yang kedua, tak ada satu cerita kau yang benar. Tak ada satu penyampaian kau kepada follower-follower kau benar. Malah apa yang kau sampaikan adalah pembohongan. Dengan cerita-cerita fitnah. Ibarat kata orang tu kahwin sudah, nikah belum. Ibarat. Okey. Dah puas lah aku dah bergaul dengan dia. Saman. Bila masa kau terlibat dalam saman aku, bila masa di dalam saman aku terang-terang ternyata aku menyaman Ghazali Abdul Hamid. Tak ada sedikit pun tertulis huruf A ke, ataupun Muhammad Nasir ke, ataupun Nasir Awang ke, tak ada. So jangan nak mengaku-ngaku. Kenapa segala bukti yang kau bawa dekat IPD Gombak tidak memberi kesan kepada Katik? Pertama sekali, kau membuat konten dan orang dekat tak ada siapa yang satu lagi, saya saman tetap saman, saya teruskan saman. Dan orang dekat tak ada siapa yang nak membantu saya. Abang Mahmud boleh telefon Dr. Nasir, bertanyalah siapa yang bantu saya ketika kenyataan saman ni dah saya dah saya wawarkan dengan Nasir. Saya cuci nama saya dan juga saya cucikan nama semua sekali, dan juga saya menunaikan dendam mereka-mereka yang telah di-scam oleh Sisial ni. Saya cakap terus terang lah, yang banyak tolong saya sekarang ni dalam keadaan saya tersepit dengan pembayaran peguam yang sedikit lah. Yang banyak ni telah disponsor, yang sedikit iaitu menjadikan saya anak guam kepada peguam, dan juga memfailkan saman Nasir dan Khairul Anwar. Dan saya juga ada minta tolong dengan dengan Usop Merah. InsyaAllah Usop Merah akan tolong saya sedikit. Kan? Jadi kes tupai ni, saya ingat saya nak tunggu Nasir. Kan? Sampai sekolah panggil.
Sekolah panggil. Jadi budak ni kemurungan. Kalau engkau seorang bapa, anak engkau kemurungan, kau harus bertindak. Kurang-kurangnya bawa dia pergi psikiatris atau psikologi. Dapat rawatan. Kau pergi doktor biasa, nanti doktor akan refer. Bukan kau diamkan aja. Sampaikan sekolah bertanya. Budak tu cakap malam tak boleh tidur. Siang kat sekolah dia tidur. So soalan dia, kenapa malam dia tak boleh tidur? Waktu kau jaga lembu, apa yang dah berlaku? Anak kau dah terlepas banyak kat aku. Aku cakap dengan kau. Mangsa dah banyak terlepas kat aku. Cuma aku masih belum nak buka aja. Tapi kalau kau dah bersedia nak masuk lokap, kan? Kenapa kau biarkan anak kau kemurungan? Soalan dia lebih tepat lagi, kenapa dia kemurungan? Apa yang mengganggu jiwa dia? Kenapa anak kau suka berpaut-paut dengan lelaki-lelaki yang dewasa bila datang ke sana? Adakah dia cuba nak dapatkan perlindungan daripada orang lain? Atau dia rasa lebih selamat? Dia tak duduk dengan kau. Dia duduk dengan siapa yang datang ajalah. Jadi aku syorkan pada kau lah, kan? Cukup-cukuplah bohong kau tu. Aku tak pernah disentuh atau dipanggil oleh polis Malaysia. Tak pernah. Setakat sampai hari ini. Aku pergi Malaysia buat report adalah. Kau punya report, kau punya kes yang kau edarkan aku punya pengenalan, ada kat SKMM. Tinggal aku nak kasih tahu lawyer, tulis kepada SKMM, minta dia orang percepatkan. Itu straightforward punya kes. Polis report aku, kau tunjuk. Dengan maklumat diri aku, penuh. So, dipendekkan cerita lah. Kau janganlah cek pasal dengan aku. Aku tak cek pasal kau, kau jangan cek pasal dengan aku. Aku tanya kau, mana pergi ke Gadesan? Mana pergi seluput dara? Itu aku tanya kau. Sebab kau bapa, kau bertanggungjawab. Kau tak boleh cakap kau tak tahu. Pasal anak kau tak bercampur orang. Kau tak kasih anak kau campur orang. Apa lagi jantan. Jadi sekarang kalau dah kena tepuk tupai, apa kau nak cakap? Kau kena bertanggungjawab lah. Betul lah, saya suruh kau tanggungjawab. Kau mana boleh lari, kau mana boleh lepas tangan. Pasal kau mengambil amanah untuk menjaga budak tu. Sekarang masa depan dia habis. Gara-gara jantan macam kau, jantan sial, yang tak boleh membezakan, padahal kau tak kahwin 15 tahun. Keperluan kau terjaga, subhanallah. Jadi aku cakap dengan kau lah, Jenny, kau jangan cek pasal dengan kita lah. Banyak sangat kau ni. Aku taruh pisau lah. Tapi kau tak berani report.